Umat Islam di negara ini perlu bertindak tegas, adil dan berlandaskan prinsip rahmah tanpa berkompromi terhadap perbuatan menghina agama, termasuk insiden memijak Al-Quran yang tular baru-baru ini. Pegawai Kanan Jabatan Pendidikan Masyarakat Pertubuhan Ikram Malaysia, Ikram, Atriza Umar berkata, Undang-Undang Negara telah memperuntukkan hukuman jelas terhadap kesalahan yang menyentuh sensitiviti agama serta mengancam ketenteraman awam. Menurutnya, dalam ketegasan menuntut hukuman, umat Islam di negara ini mesti menampilkan wajah Islam yang rahmah menerusi konsep asas Islam rahmah atau AISAR. Jelas Atriza, AISAR bukan pendekatan lembik dan toleransi membuta tuli, namun ia keseimbangan antara ketegasan dan hikmah. Sebagai langkah penyelesaian jangka panjang, beliau menyarankan kerajaan membina ekosistem kefahaman yang menyeluruh mengenai isu sensitiviti agama di semua peringkat institusi pendidikan, termasuk memperluas usaha itu menerusi platform digital. Pada 25 Februari lalu, penuntut Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah atau UMSA ditahan bagi membantu siasatan kerana disyaki menghina Islam di media sosial. Pelajar tersebut didakwa memuat naik hantaran gambar sedang memijak naskah Al-Quran sehingga hantaran tersebut tular di media sosial.